Hello, wahai peminat anime, apa khabar? Hari ni saya nak bahas karakter anime, studio anime, iaitu Studio A-Cat. Ya, macam Tomcat, kali ni saya nak bahas studio anime yang namanya Kucing. Ya, ni studio ni masih baru je lah, yang dia masih buat satu anime je. Ya, anime tak banyak, dia cuba buat satu anime yang bertema Isekai. Kenapa anime Isekai yang dia pilih? Sebab pelukis manga tu kata dia tak nak pilih studio-studio yang dah besar yang terkenal. Kalau dia pilih studio besar yang terkenal, nanti ya kena dari tunda. Sebab dia nak anime dia jadi anak emas. Ya, dia tak nak studio anime dia tak popular macam anime-anime lain. Ya, dia nak animasi. Sebab dia nak animasi dia popular. Jadi dia pilihlah studio A-Cat ni yang masih baru. Inilah anime dia. Ya, ini anime Isekai juga. Mati hidup balik, mati hidup balik. Ya, biasa-biasa saja. Jadi segi saya itu biasa-biasa saja. Ya. Ya, anime macam ni memang dah banyak orang buat. Jadi bagi saya itu biasa-biasa je lah. Untuk siapa yang tengok ni, ya, jangan main judi lah. Orang kata risiko adalah judi. Jadi sila komen, sila tekan butang subscribe kalau anda faham maksud saya. Okey, macam anda tahu, mesti anda rasa saya tak faham apa yang anda cakap. Ya, lantak anda lah. Maklumlah saya tak minat pun anime bertema kucing ataupun studio bernama Kucing. Ya, pernah sekali itulah. Mungkin saya patut buat juga kot studio-studio yang nama Kucing untuk dapat perhatian. Okey, macam saya cakap, saya suka kucing, tak suka anjing. Ya, kucing dekat Mesir dianggap dewa. Ya, sayang, tak pernah ada orang buat kisah dewa kucing. Dekat Jepun ada ke dewa kucing? Ya, saya tahu Mesir je. Okey, sila komen kalau ada tahu nama dewa-dewa kucing. Okey, jangan lupa tekan butang lonceng, butang subscribe. Okey, sebenarnya saya dah tengok dah video tentang dewa kucing. Yang saya dah tahu dah. Black Panther tu ambil daripada dewa kucing. Yang saya tak fahamnya kenapa dewa kucing tu macam harimau kumbang. Padahal dewa Mesir tu kucing, bukan harimau. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe, butang lonceng. Yang sila buat video anda sendiri pasal dewa kucing. Oh ya, sebab pasal dewa kucing ada ilmu kucing dekat Indonesia. Ya, berbeza dengan Malaysia sikit-sikit, lama-lama dari bukit dekat Indonesia. Ya, ada sarta. Itulah sebabnya agama Hindu diabaikan di semua negara termasuk Jepun. Ya, negara maju mengabaikan agama Hindu kerana apa? Ya, ada status, ada perbezaan ganja. Ya, perbezaan. Okey, berbeza level lah maksudnya. Jadi sebabkan itu agama Hindu diabaikan, yang Islam, yang Kristian, dengan agama-agama yang tak ada status antara darjat. Jadi ya, jadi tak ada masalah. Okey, itu saja. Jangan lupa tekan butang subscribe. Bye.